kita akan laserkan pada tempat tersebut yang menjadikan fokus kepada premature ventricular contraction dan menyebabkan simptom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhawani binti Habiza, consultant cardiologist dan juga electrophysiologist. Saya ada dapat referral daripada salah sebuah pusat kesihatan. Puan A sebenarnya telah di-refer pada saya disebabkan penyakit debaran. Bila sakit tu mengalami penyakit debaran, so kita perlu periksalah debaran itu adalah related ataupun kita kata secara fiziologinya atau secara patologinya. Mana-mana pesakit yang mengalami debaran ni perlu membuat ECG dan juga kadang-kadang kita perlukan Holter di mana monitoring ECG itu diperlukan lebih lama, lebih daripada 1 hari. Kadang kita perlukan 1 hari dan paling panjang sampai ke 7 hari. Daripada ECG dan Holter, kita akan buat konklusi daripada diagnosis tersebut. Ya. So untuk puan ini, kita buat konklusi pesakit mengalami RVOT, Right Ventricular Outflow Tract, PVC, Premature Ventricular Contraction, di mana debaran itu disebabkan PVC ini. So, lepas kita periksa sangat signifikan dan memerlukan rawatan, kita panggil radio frequency ablation yang telah kita lakukan di Hospital Pakar Anur. Jadi kita memerlukan sistem khas, kita panggil 3-dimensional physiology dan juga radio frequency ablation system, di mana kita akan rekodkan gelombang-gelombang jantung di dalam badan, dan daripada situ gelombang-gelombang jantung yang signifikan ini kita akan buatkan radio frequency ablation. So secara laymannya kita akan cakap kepada pesakit, kita akan laserkan pada tempat tersebut yang menjadikan fokus kepada premature ventricular contraction dan menyebabkan simptom. Alhamdulillah prosedur tersebut berjalan selama kurang daripada 1 jam dan berjaya, dan pesakit boleh discharge pada hari yang keesokan harinya. Ini rawatan ini kita telah bukalah di Hospital Pakar Anur untuk pesakit yang mengalami masalah PVC, premature ventricular contraction, SVT, supraventricular tachycardia, dan juga masalah-masalah debaran yang lain yang memerlukan diagnosis ECG dan Holter yang mungkin lebih panjang daripada 1 hari, dan juga boleh diperiksa di sini.